Alright, last day, hari ketiga. Hari ketiga ni. Sebelum kita nak pergi ke platform, check out pukul 12.30 naik van di Fly South. Petang ni mungkin kita akan duduk atas platform dan malam ni tidur dekat atas platform lah. Malam ni akan tidur dekat platform. Nak check out untuk ke platform. Alright, nak naik van untuk ke platform. Okay. Alright, on the way ke platform. Alright, on the way ke Pulau Sekati untuk naik sampai ke gate Pulau Sekati. Okay, ambil barang. Okay, kita nak tanya sama-sama ni macam mana ni. Okay, abang nama apa? Afiq. Afiq, dari mana Afiq? Daripada Kota Damansara. Ready tak ni tanya? Of course ready. Kita ready. Baik. Dah hilang. Dah hilang ah? Hilang ah. Abang dah ready belum ni? Tengok tu the speechless. Ya. Speechless. Dah excited tau. Dengan tak ada atapnya. Aduh. Okay, abang macam ni nak abang? Kalau rasa saya rasa macam menyesal pula datang. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Hati nak kena kuat. Ya. Yeah. Okay, abang macam ni nak abang? Oh, tak tahu pula kata tak ada atap tu. Yang ada atap, aduh. Apa yang kering, kita orang yang kering ke? Itu lah tu. Jadi Saya akan kurus. kita nak tahulah macam mana ni. Untuk 5 ke 6 hari dah. Macam mana tak tahu, saya tengok dia. Sebelum naik ke platform lah, saya tak tahulah macam mana jadinya. Jadi ikan kering ke sotong kering ke. Sebab apa? Atas platform tu tak ada atap mat. Cari buluh. Cari buluh untuk buat atap. Bulannya kita kat laut ni. Start hari ni jangan contact saya, okey. Jangan contact saya juga. Jangan contact saya juga. Jangan contact Afiq. Sebab apa? Sebab kita orang tak tahu. Kita orang tak boleh pegang phone ni seminggu ni. Mungkin lebih tak tahulah tu. Jadi apa-apa lah untuk hari ni pegang phone. Jadi tak ada ni. Korang tak nampak muka saya ni. Okey. Love you mami. Tolong. Hari last ni. Tak pening kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Mata. Kacangkan kepada dua tim influencer. Alright.